Okay, hari ni kita nak buat video untuk pendaftaran kekalkan nombor asal. Okay, first lepas kita install, kita open. Kita klik while using the apps. Okay, sekarang kita klik not a Tune Talker. Sign up now. Okay, dekat sini kita klik register your SIM card now. Okay, so untuk activate SIM card, kita kena ada SIM card. So kita kena ada dokumen ID lah, IC ke, MyTentera ke, pasport ke. Dan kita kena ready untuk selfie. Sebab wajib untuk selfie untuk kita verify dokumen kita. Okay, sebelum kita daftar, saya nak minta cek dulu penama asal dekat telco asal. Contohnya, korang daripada telco Maxis ataupun telco U-Mobile, tak kisahlah daripada telco apa pun, login apps telco asal. Lepas tu klik dekat profile. So dekat situ akan dapat view penama asal. Jangan kita terlalu confident yang kita penama asal. Sebabnya kadang-kadang masa kita nak daftar SIM card tu, mungkin kita tak bawa IC. So kita daftar atas nama adik kita ke, kakak kita ke. So kita nak check ni, check untuk dalam tak sampai masa seminit, tapi kita dapat save untuk 2-3 hari. Ok, sekarang kita teruskan proses untuk kekalkan nombor lama lah. Ok, yang pertama kita klik switch to Tune Talk. Dan kita klik kat sini, enter mobile number ni, kita masukkan nombor asal kita. Contoh saya masukkan 011504646. Okay, ni nombor phone saya lah. Kita buat sebagai contoh saja. Dan network provider kita letak telco asal. Contohlah kita buat telco asal kita, kita boleh pilih telco asal kita sama ada Yes ke, SOX ke, Unify, U-Mobile, Tuan Wow, Red One, Maxis, Digi, Celcom, B1. Okay, kita pilih contoh Celcom. Seterusnya kita klik confirm. Okay, yang eSIM jangan klik, sebab eSIM ni better chat dulu agent, chat dulu kita supaya kita bantu. Supaya kalau kata sangkut, kita ada orang untuk refer lah. Tuan puan dah beli physical SIM kan. So klik physical SIM, klik confirm. Okay, kita klik while using the apps. Scan gambar siri SIM card. Ok, dekat sini pilih je apa-apa number. Ok, number ni sebagai number transit sahaja. Sebabnya lepas berjaya kekalkan nombor lama, nombor transit ni akan hilang dan akan bertukar kepada nombor asal tuan puan lah. Contoh daripada Celcom tadi, dia akan bertukar, dia akan tukar kepada nombor Tune Talk. Dan nombor yang transit yang kita pilih ni akan hilang. Ok, contoh kita pilih nombor ni 5088970. Nombor ni akan hilang selepas kita berjaya tukar ke telco asal. Ok, klik confirm. So kita kena beli plan. So kita beli plan apa yang kita nak, ataupun kita boleh skip. Ok, untuk nombor baru, kita wajib beli terus plan. Plan internet wajib terus beli. Ok, kita ada Epic 35, Epic 50, Epic 25, Epic Call 20, tahunan 99 dan tahunan 200. Alright. So kalau kata nak beli terus pun boleh, kalau kata nak skip dulu pun boleh, tak ada masalah. Skip ni bermaksud selepas line dah berjaya bertukar ke Tune Talk, line asal dah bertukar, baru kita beli plan internet lah. Contoh dari nombor asal saya tadi dari 011504646 untuk masuk ke Tune Talk. Contoh nombor tu daripada tadi B1. Okay, kita nak tukar ke masuk ke Tune Talk. Kita takut reject ke apa ke kan. So kita skip dulu. So kita klik skip. Alright, sekarang kita klik scan dokumen. Scan dokumen ni untuk kita scan IC kita, ataupun pasport, ataupun iCard, MyTentera atau MyPR. Ok, sekarang kita scan IC kita lah. Alright, sekarang dia tengah verify dokumen. Ok, sekarang kita kena face recognition. Face recognition ni untuk kita sahkan yang kita ni pemilik sebenar IC. Sebabnya ada kes yang kantoi pakai IC gambar IC lelaki, tapi bila selfie muka-muka perempuan. So benda ni kita boleh detect lah dekat HQ. Okay, so untuk make sure yang kita ni pun bukan robot dan real human, so kita klik next. Proses seterusnya kita kena verify email kita. Okay, masukkan email kita. Ok, klik verify dan kita akan dapat OTP di email.
Okay, ready untuk dapat OTP. Supposedly email dah dapat. Okay, ini email yang kita dapat daripada TuneTalk. So your OTP is 0632. Okay, dia valid selama 5 minit je. So kita boleh terus ke apps TuneTalk semula dan kita verify lah. Kita key in 0632 dan klik confirm. Okay, sekarang kita dah verify email dan kita kena verify 3 benda ni. Kita kena klik supaya kita setujulah dengan statement yang dah diberikan. Okay, kita klik 1, 2, 3 dan kita klik confirm. So HQ tengah activate SIM card. Tunggu sehingga berjaya. Okay, sekarang registration dah successful. So yang kita nampak sekarang ni hanyalah nombor transit. Selepas berjaya, nombor transit ni akan hilang dan bertukar kepada nombor asal kita. So dah boleh ready ready untuk dapatkan SMS daripada telco asal. Contoh daripada Maxis akan dapat SMS lah. Kena reply port out yes 6011. So kita masukkan nombor full kita balik. Tapi SMS ni kena reply mengikut format yang kita terima. So kalau kata dapat SMS, kalau kata takut salah reply, better chat saya untuk saya guide. So saya akan bantu typekan SMS tu dan awak just copy and paste sahaja untuk reply. So saya memudahkan kerja awak dan awak pun tak tunggu lama untuk proses pertukaran ni. Proses pertukaran line ni 1 hingga 3 hari. 1 hari memang paling cepat, memang akan set 1 hari. Cumanya dia akan bawa ke 3 hari bila melibatkan cuti umum ataupun ada problem lah. Contohnya ada hutang ataupun ada masalah-masalah lain. So kalau ada hutang, better settlekan siap-siap sebelum submit. Okay, selepas kita klik OK, akan keluar paparan my order macam ni. So kita klik port in tadi, port in yang kita dah pilih, kita dah buat. Okay, dan kita akan keluar nampak status di sini pending kan. Okay, kita klik di sini. Okay, akan keluar nombor phone kita, nombor transit tadi, nombor IC, registration number ialah siri SIM card, SIM number ni. Okay, registration time, port in number dan port in telco. Port in telco ni telco asal tadilah. So kalau kata reject, dia akan keluar kat sini resubmit port in. So boleh klik terus resubmit port in tu. Okay, apa-apa boleh monitor di sinilah kalau kata nak buat tanpa chat agent. Apa-apa boleh terus chat kami. Alright, bye.